Sekarang kecoh soal RCI tabung haji. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya rasa sebelum kita nak panjangkan topik ni dan kita sebelum nak jadikan benda ni sebagai modal politik, kita kena faham dulu apa sebenarnya RCI, kenapa ditubuhkan dan apa sebenarnya yang berlaku kepada tabung haji pada ketika itu. Secara ringkasnya, RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ni adalah sebuah badan yang mencari fakta. Kerja dia apa? Kerja dia menyiasat, membuat dapatan dan memberikan syur. Bukan mahkamah yang mensabitkan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Dan dalam kes tabung haji, RCI ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2021. Maksudnya, kerajaan ketika itu sendiri bersetuju supaya isu tabung haji ini disiasat. So, apa yang dia buat? RCI meneliti isu pengurusan dan juga operasi tabung haji bagi tahun tempoh 2014 hingga 2020. So, apa yang RCI jumpa? Memang kita akui ada beberapa perkara serius yang dibangkitkan, antaranya kelemahan tadbir urus, isu pengurusan pelaburan, pengaruh politik dalam pengurusan dan juga beberapa kelemahan di dalam struktur pentadbiran. Malah RCI sendiri mencadangkan audit forensik terhadap 14 pelaburan terdahulu yang mengalami kemerosotan nilai aset yang besar. So bagi saya mudah aja. Kalau ada kelemahan kita baiki, kalau ada salah laku kita siasat dan kalau betul ada bukti berlakunya jenayah, maka dakwa lah, tak kira siapa pun. Tapi sekarang ni ada satu part yang rakyat kena tahu. RCI mula dilantik pada Januari 2022. Laporan siap dan kita bawa persembah kepada Tuanku Yang Di-Pertuan Agong pada 30 Ogos 2022. Dan pada 14 Disember 2022, laporan RCI dah pun dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Maksudnya, kerajaan pada ketika itu dah tahu pun tentang kandungan laporan sejak penghujung 2022. Tetapi ia hanya didedahkan kepada umum pada 29 Julai 2026, hampir 4 tahun kemudian. So why? Antara alasan yang diberikan adalah kerajaan nak bagi ruang kepada tabung haji untuk pulih dan mengelakkan keyakinan pendeposit itu terjejas. Okey, saya faham. Kalau begitu, persoalannya bila sebenarnya yang kerajaan anggap keyakinan pendeposit itu dah cukup pulih untuk laporan ini dibuka? Sebab laporan ini tidak dibuka pada tahun 2023, tidak juga pada tahun 2024 dan bukan juga pada tahun 2025, tetapi dipilih untuk didedahkan kepada umum pada 29 Julai 2026, 3 hari sebelum hari mengundi PRN Negeri Sembilan. Saya tak maulah nak cakap ini adalah satu gerakan untuk menjatuhkan mana-mana parti politik semasa kempen pilihan raya. Tetapi rakyat berhak untuk bertanya, kenapa sekarang? Kenapa laporan yang kerajaan dah tahu sejak 2022 akhirnya dibuka 3 hari sebelum rakyat nak keluar mengundi pada pilihan raya Negeri Sembilan baru-baru ni? Dan satu lagi, selepas 2018, tabung haji sendiri melalui proses pemulihan dan juga penstrukturan semula. Aset bernilai berbilion ringgit dipindahkan kepada urus harta jemaah. Struktur sukuk diwujudkan dan pengurusan aset tersebut diteruskan selepas daripada itu. Jadi kalau benar kita mahukan ketulusan, saya setuju buka RCI, siasat apa yang berlaku dahulu dan ambil tindakan kalau betul ada kesalahan. Tapi jangan stop kat situ je. Kena juga bagi tahu dekat rakyat apa berlaku kepada aset-aset yang telah dipindahkan. Bagaimana prestasi urus harta jemaah dan bagaimana kedudukan sukuk dan yang paling penting bagaimana kedudukan tabung haji ketika ini. Barulah rakyat nampak the whole picture, kerana tabung haji ini bukan milik BN, bukan juga milik PH ataupun mana-mana parti. Ia adalah amanah jutaan umat Islam. Jadi kalau benar-benar kita mahukan ketulusan, biarlah secara menyeluruh. Jangan kita pilih zaman, jangan kita pilih sebahagian daripada fakta sahaja, dan jangan tunggu musim pilihan raya baru kita nak cakap soal ketulusan. So kepada anda semua yang melihat video ini, fikir-fikirkan.